Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Siti Nur Syafiqah binti Ahmad Sabri daripada SMK Said Ibrahim, PKG Pendang. Dalam video PDP Matematik Tingkatan 4, hari ini kita akan mempelajari standard pembelajaran 2.1.1 mewakil dan menjelaskan nombor dalam pelbagai asas dari segi angka, nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor berdasarkan proses pengumpulan. Baik, kita teruskan dengan pengenalan asas nombor. Asas nombor ialah sistem nombor yang merangkumi digit 0 hingga 9. Sistem nombor terdiri daripada pelbagai asas nombor. Asas 10 atau desimal merupakan asas yang digunakan dalam kehidupan seharian. Kita teruskan dengan contoh digit yang digunakan dalam asas 2 hingga asas 10. Asas 2, digit di dalamnya adalah 0, 0 dan 1. Manakala asas 3, digitnya adalah 0, 1 dan 2. Asas 4, 0, 1, 2 dan 3. Asas 5, 0, 1, 2, 3, 4. Asas 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Asas 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sehinggalah asas 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Baik, kita teruskan dengan contoh yang pertama. Berikan dua contoh nombor yang mewakili nombor asas 2 dan asas 5. Jadi dapat kita lihat di sini untuk asas 2 jawapannya adalah 10 asas 2 di mana nombor kecil di bawah itu menunjukkan asas dan nombor yang besar menunjukkan digitnya. Yang jawapan yang kedua 1001 asas 2. Bagi asas 2 hanya terdapat nombor 1 dan nombor 0 sahaja. Okey, seterusnya kita tengok contoh bagi asas 5. Asas 5 jawapannya adalah 41 asas 5 dan 342 asas 5. Bagi asas 5 digitnya adalah hanya 0, 1, 2, 3 dan 4 sahaja. Okey, kita teruskan dengan nilai tempat. Nilai tempat suatu asas ialah pendaraban berulang asas tersebut. Contoh yang pertama, nyatakan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor di bawah. Okey, nombor yang diberikan adalah 6, 2, 3, 1 asas 8 di mana nombor asas 8, 6, 2, 3, 1. Untuk nilai tempat, kita akan mulakan dengan bahagian di paling kanan. 8 kuasa 0, kemudian diikuti 8 kuasa 1, 8 kuasa 2 dan 8 kuasa 3. Untuk nilai tempat, nombor digit di dalam nombor asas 8 mengikut nilai tempat dari kanan hingga ke kiri. Okey, seterusnya nilai digit. Nilai digit dalam suatu nombor ialah pendaraban digit dengan nilai tempat yang mewakili digit tersebut. Daripada yang telah kita pelajari tentang nilai tempat, kita gunakan dalam pengetahuan itu untuk mendapatkan nilai digit. Contoh, nyatakan nilai digit yang bergaris bagi setiap nombor berikut. Contoh pertama. Nombornya adalah 5037 asas 9. Daripada pengetahuan tadi, nombor asas 9, kita tuliskan nilai tempatnya mengikut dari kanan ke kiri. 9 kuasa 0, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2 dan 9 kuasa 3. Nombor yang bergaris adalah nombor 5 dan di mana nilai tempatnya adalah 9 kuasa 3. Maka nilai digitnya adalah 5 didarab dengan 9 kuasa 3 dan jawapannya adalah 3645 asas 10. Contoh yang kedua pula adalah 3501 asas 6
Nombor asas 6 ditulis mengikut nombor susunan. Nilai tempat daripada kanan ke kiri 600, 601, 602 dan 603. Nombor yang bergaris adalah nombor 5 di mana nilai tempatnya adalah 602. Maka nilai digit adalah 5 darab 602 sama dengan 180 asas 10. Okey, kita teruskan dengan nilai nombor. Nilai nombor dalam pelbagai asas boleh ditentukan dengan menghitung hasil tambah nilai digit nombor tersebut dengan menggunakan kaedah proses pengumpulan. Semua nilai tempat dikumpulkan dan ditambah untuk menghasilkan nilai nombor. Untuk mendapatkan nilai nombor, kita perlu menggunakan pengetahuan kita daripada nilai tempat dan juga nilai digit tadi. Kita kumpulkan dan tambahkan, maka kita akan dapat nilai nombor tersebut. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Untuk mendapatkan nilai nombor bagi 340 asas 5. Okey, kita tuliskan dahulu nombornya 340. Nilai tempatnya kita mula daripada kanan 500, 501 dan 502. Untuk mendapatkan nilai nombor, kita darabkan dan kita tambah ke semua nombor dan nilai tempat tersebut. Iaitu 3 darab dengan 5 kuasa 2 tambah 4 darab 5 kuasa 1 tambah 0 darab 5 kuasa 0 dan jawapan akhir kita akan dapat 95 asas 10. Baik, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 1506 asas 8. Nombor kita tuliskan dahulu 1506. Kemudian kita tuliskan nilai tempatnya iaitu asas 8. Maka dari kanan 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2 dan 8 kuasa 3. Untuk mendapatkan nilai nombor, kita perlu darab dan tambah semua nilai tempat dan nombor tersebut. Jadi kita mulakan dengan 1 darab 8 kuasa 3 tambah 5 darab 8 kuasa 2 tambah 0 darab 8 kuasa 1 tambah 6 darab 8 kuasa 0. Maka kita akan dapat jawapannya adalah 838 asas 10. Okey, kita teruskan lagi dengan contoh yang terakhir bagi nilai nombor iaitu 341 asas 7. Mulakan dengan menulis nombornya dahulu iaitu 341. Kemudian kita tuliskan nilai tempatnya bermula dari kanan 7 kuasa 0, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2. Untuk mendapatkan nilai nombor, kita perlu mendarab dan menambah nombor dan nilai tempat tersebut. Mulakan dengan 3 darab 7 kuasa 2, tambah 4 darab 7 kuasa 1, tambah 1 darab 7 kuasa 0 dan jawapan akhir kita akan dapat 176 asas 10. Maka dengan itu, habislah standard pembelajaran kita 2.1.1 dalam mempelajari nilai digit, nilai tempat dan nilai nombor bagi asas nombor. Sekian, terima kasih.